Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Yang pastinya kita bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda juga bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream, dan kita ke udara di Glammy Studio, Music Studio yang berada di Bukit Jelutong. Alhamdulillah, tempat yang begitu cantik. Untuk maklumat anda, ini adalah sebuah rancangan yang telah diinspirasikan oleh IKIM FM bagi mengangkat seni lagu nasyid ke pentas penghargaan yang lebih tinggi melalui keberadaan lagu yang kekal yang mendapat tempat, dan hasil daripada undian dalam carta IKIM, sebanyak 20 lagu terbaik telah pun terpilih untuk berada dalam Road to Final Anugerah IKIM FM 2025 ini. Hanya 10 lagu yang berjaya yang akan layak ke pentas akhir. Dan sebagai makluman juga, konsep bagi penyampaian untuk penilaian bagi setiap lagu adalah di mana setiap komposer juga artis perlulah mempersembahkan lagu masing-masing melalui gubahan asal yang digarap oleh pemuzik secara akustik. Dan inilah merupakan episod yang pertama, dan inilah masanya kita mengenali lebih dekat lagu yang bertanding bersama insan di sebalik karya ini yang dipertandingkan. Jadi kita terus saja ke segmen yang pertama, segmen Potpet Aspirasi bersama tak lain tak bukan seorang penulis lagu, dan dia juga menyanyikan lagu beliau sendiri. Tak lain tak bukan, selamat datang ke Halim Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu Halim, kita tidak hanya kita berdua saja dalam studio ni, dan kita juga datangkan, pasti kalau ada pertandingan mesti ada yang menilai. Jadi kita bukan juri profesional untuk profesional. Juri profesional dia tak lain tak bukan. Kita nak perkenalkan ada 3 juri dan seorang ketua juri. Mereka ni adalah juri kekal bagi setiap episod, dan untuk episod ini kita perkenalkan juri pertama, iaitu Adib Nahar. Terima kasih atas tepukan itu. Tak ada pun kan. Baiklah, untuk juri yang kedua, kita bawakan seorang yang pengalaman, seorang yang evergreen. Masya Allah. Jadi kita datangkan Lokman S. Apa khabar? Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Tadi saya lupa tanya Adib, sihat dah? Alhamdulillah. Tapi batuk sebut Alhamdulillah. Sakit pun sebut Alhamdulillah juga. Okey, dan kita nyanyi dua bang. Dan terima kasih Alhamdulillah hadir, dan kita ada ketua juri kita, tak lain tak bukan Abang Farihin Abdul Fattah. Sempat rehat semalam Sempat Alhamdulillah. Apa balik saya nak forward dekat diorang ni, skim pemakahan ni. Okey. Kita punya floor manager ni betul lah, patut dia siapkan. Aduh. Tak dapat lagi Tak ada. Sebab kita ada sistem tau, sistem Ni pemarkahan. Saya nak forward dekat ni, saya nak forward dekat adik. Tapi yang tadi, boleh saya mencelah? Okey. Tak masuk kan? Tak. Yang Datuk tu kena edit kan? Datuk kena edit Datuk tu kena edit. Okey. Tak, kita kenal Datuk tu. Datuk tu kita kenal, nanti kita cari, kita edit dia. Jangan InsyaAllah. risau. Kalau dia tanya daripada mana, ada tempat dia. Tiba-tiba. Okey. Baiklah, Alim. Mereka ni akan menilai, dan kita di Potpet Aspirasi, dia panggil segmen ni. Di mana kenapa bang? Kenapa Potpet? Abang tahu tak kenapa? Kenapa tak tahu? Kenapa Potpet? Okey, pot apa pot? Tempat. Pot tempat kan? Tempat. Pet? Binatang kesayangan. Takkan binatang bang. Pet. Habis pet shop tu apa? Itu yang abang faham lah. Tapi Potpet sebenarnya, pot tu tempat. Pet tu pertandingan. Tempat pertandingan. Jawab mungkin dia. Okey, kita Tak bersama kena terus betul. dengan komposer bagi lagu Yalla Habibi. Masya Allah. Apakah perasaan bila lagu tersenarai dalam Road to Final? Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati dan happy lah, sebab tak sangka juri melihat juga lagu ni ada potensinya. Ya ke juri melihat? Iyalah kan? Belum persembahan, belum melihat. Belum lagi Belum melihat. Kerana belum melihat tahu, ni. kan? Sebab sebelum ni kita mendengar aje. Hari ni kita dapat peluang untuk melihat kan. Mendengar dan melihat. Okey. Kan? Standby je lah. Standby je. Halim Ahmad merupakan komposer lagu ini. Ya betul. Dia juga merupakan penulis lirik dan juga
dia juga merupakan penyanyinya. Betul. Ini macam kita nampak macam klise, macam gila kuasa. Tapi sebenarnya apa sebenarnya yang awak nak tonjolkan? Sebab saya senang berkarya sendiri. Sebab kita tak terikat dengan contoh kita nak perlukan tenaga luar, kita perlukan masa diorang kan. Dan karya ni tentang suatu perkara yang daripada hati. Jadi kalau kita nak minta lagu daripada orang, lirik daripada orang, mungkin akan makan masa lah. Jadi saya lebih senang berkarya dan saya pun dah lama buat lagu-lagu sendiri. Jadi saya rasa senang beginilah. Oh begitu. Bajet pun masalah kak. Oh, masalah jadi bajet lah. percaya pada karya sendiri. Ya, Alhamdulillah. Yang nak ditonjolkan. Ya, betul. Apa pun tak apa, juri dah pun mendengar. Selepas ni kita akan dengar apakah komentarnya selepas kita nak saksikan tarikan persembahan dari komposernya Halim Ahmad, lagunya Yalla Habibi. Bismillah. Dia yang teristimewa, yang selalu ada, membuat hidup lebih sempurna. Dia peneman bicara, pendengar setia, hadir di saat suka duka. Sayang kaulah permata hati, penghiburku di kala sepi. Di sampingmu aku merasa senang, dengan senyum tawa sendamu. Cintaku tak bergalang ganti, kasih padamu sampai mati, bawa bersama sehingga ke syurga nanti. Ya Allah Habibi, Tuhan tolong jaga dia, Tuhan tolong berkatinya, mudahkan urusan dia, sejahtera dan ceria. Ku ingin dia bahagia, tak mahu kehilangannya. Ku mohon terus bersama sampai ke sana. Sayang kaulah permata hati, penghiburku di kala sepi. Di sampingmu aku merasa senang, dengan senyum tawa sendamu. Cintaku tak bergalang ganti, kasih padamu sampai mati, bawa bersama sehingga ke syurga nanti. Ya Allah Habibi. Begitulah lagu Yalla Habibi yang menjadi pertaruhan apakah lagu ini mendapat tempat di final nanti. Apapun kita nak dengar komen daripada juri profesional kita, dipersilakan saudara Adib Nahar. Okay, Lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam ni setiap kali kalau kita buat lagu ataupun kita nak perform lagu kita sendiri kan. Sebab pentingnya itulah masalah kadang-kadang bila kita sendiri menulis, kita sendiri merancang semuanya kan. Pada kita akan melayan benda tu. Kita suka benda tu, kita suka. So bila kita suka, make sure performance yang awak bagi tu
seikhlas apa yang awak tulis tu. Melody pun nak kena seikhlas awak nyanyikan melody tu. Okay. So maknanya kita dah kena prepare lah. Kena prepare. Lagu sedap, lirik sedap. Cuma saya tak tahu. Pada saya prepare nyanyian tu. Saya tak nak komen benda lain. Cuma saya suka, memang saya suka lagu melody memang sedap. Melody bukan melody tipikal nasyid yang kita dengar kan. Dia modern. Dia dah, awak dah garapkan lagu tu menjadi satu lagu yang modern. Tapi menggunakan benda-benda yang kita tahulah dalam segi nasyid yang kita punya batas tu kan. Tapi bila setiap kali persembahan, awak tunjukkan yang betul-betul awak nak nyanyi lagu awak sendiri. Faham? Okey, faham. Sebab lagu kita sendiri ni. Lagu kita sendiri, tulisan kita sendiri, melodi kita sendiri, kita gubah sendiri. Ni bukan apa pasal saya nak bagi awak jadi bagus. Sebab tahun lepas, yang lepas-lepas tu awak memang bagus. Ni lagu memang bagus. Cuma nyanyian tu kasih lagi bagus. Okay, ni bagus. Tapi kalau boleh, bagi lagi bagus. Anda kata dapat masuk final, Alhamdulillah, buat yang lagi terbaik. Okay? InsyaAllah, terima kasih. Okey, itu dia komentar daripada Adib Nahar. Kita boleh juga berinteraksi kalau Halim Ahmad ada rasa macam tak puas hati dengan komen juri ni dan anda nak terus pertahankan apa yang anda buat, boleh anda terus saja. Betul, tak puas hati fight je. Saya tak rasa, saya terima sebab Adib memang penyanyi yang bagus. Jadi saya memang akan mendengar. Pasal beliau juga yang mendengar, menerima kan. Jadi kalau rasa kurang penerimaan tu betul sebab lah tu. Pada saya lah. Lagu tu umpama kita berjantung tau. Kita ada heartbeat kan. Dia ada naik turun kan. Dek kan. Kita tengok build up lagu tu pada bawah sampai ke atas tu dia ada build up. Pada saya dia ada build up. So macam mana awak nak buat build up tu, ada pada awal tu kita nak sedapkan lagu tu, bila kita dah sampai peak lagu tu, macam mana awak nak sampaikan peakness lagu tu. Okey. Baiklah, kita dengar. Itu baru. Tak, sebelum kita dengar nak tanya Halim faham tak Adib punya ni? Apa yang Adib faham? Yang saya faham dari segi dinamik daripada awal. Betul, itu yang nak dengar. So Halim faham is about dynamics. Macam kita pergi hospital tengok orang sedang dirawat kan, itu semua the dynamics of whether the person living or surviving, apa kita nampak. So kalau ikut meter jantung dekat hospital tu, macam mana keadaan ni hidup? Dia tunggu macam ini je. Dia dah pergi naik. Dia nak naik. Tapi bila dah sampai ke atas tu, dia tak ada balik. Dia tak ada turun dia balik. Okay. My tips, Adib tips saya, macam mana you nak kasih pendengar dengan penonton tengok. Macam mana nak tengok, macam mana kita nak bagi penonton dengan yang pendengar ni, dah bagi tarik balik ah. Bagi tarik balik, jangan bagi semua. Bila dah nak cantik betul-betul nak bagi semua, baru kita bagi semua. Okay. Kan? Maaf je lah. Saya rasa dinamik tu yang dimaksudkan tadi, mungkin masa yang kita nak pergi lepas tak, ini sebab kita dah less instrument. So dynamic untuk kita orang tu saya rasa tak ada masalah. Mungkin nama Adik tu macam awak punya feeling lah. Yelah. Feeling dynamic. Okay. Dia bukan pada feeling, daripada vokal. Faham. Betul lah. Cuma tadi sebab kita part yang tu soft, tapi kita banyak saya confused sekejap. Music ni nak pergi lancar, akan rancak last ke ataupun. Ini salah satu Ini pada saya Ni bukan, ni experience yang saya lalui Musician akan ikut apa cara penyanyi tu bawa. Kalau misalnya kata you bawa lagu tu dengan sangat relax dalam nyanyian, kalau misalnya kata bang, ikut feel saya. It's how you perform on the stage yang orang nak ikut. Kalau misalnya kata you nyanyi, dia tiba-tiba gini kan. Tapi cakap tiba-tiba but your feel jadi lembut, musician akan ikut lembut dengan you. Betul tak bang? Betul. Sekarang musician, sebab saya ada orang live. Kalau misalnya kita buat recording tu masalah dia lah kan. Tapi as in live saya tak tahulah kepada abang-abang semua lah. Kalau kita bagi mood yang cantik, dia jadi mood. Awak mood cantik, diorang semua okey. Awak nyanyi sedap. Saya suka suara awak Alim, suka. Cuma penceritaan tu. Penceritaan lagu tu. Dia tak ada kena-mengena apa feel yang lain. Cuma penceritaan lagu tu. Bila penceritaan tu cantik, aku kat sini pun dengar macam nice. Macam tu. So, alhamdulillah, insyaAllah kalau buat final, buat yang cantik lah. InsyaAllah. Kita nak dengar daripada Abang Rahman S. Bismillahirrahmanirrahim. Melodi ni saya suka. Catchy, senang nak ingat, senang nak hafal. Saya
dia dengar kan? Ya, betul. Jadi bestnya. Sesuai dengan usia kita. Sesuai betul lah kan. Tapi saya tak nak komen dari segi melodi sebab melodi tu tak ada cacat cela. Cuma saya rasa dua benda yang saya tengok dekat sini perlu dinaik taraf. Di mana arrangement. Sebenarnya kalau kita ada violin solo ikut sikit-sikit kan, cantik. Lepas tu ada sikit-sikit percussion, shaker ke triangle sikit kan. Triangle dulu saya pernah bercakap pasal saku haci. Ingat Anugerah Nasyid dulu? Apa koci bang? Saku haci. Itu adalah instrumen daripada Jepun. Jadi bukan kuih koci. Saku haci. Saku haci Dia bunyi part macam instrumen suling Japan. Okey. Jadi saya tengok dari segi arrangement tu masih ada ruang yang boleh ditambah. Macam Abang Farhin boleh explain kenapa kita buat macam ni? sebab abang bagi komen abang kan. Jadi saya bagi komen saya boleh tambah sedikit lah orang kata. Nak masuk banyak sangat dah jadi lain pula kan. And then lagi satu, ini adalah lagu nasyid. Tapi lagu nasyid yang moden. Dia bukan jenis yang bila nak cerita pasal kematian. Nasyid selalu orang cerita bab agama lah kan. Yang ada satu lirik saya tangkap sekejap tadi. Pump dia. Kenapa kita nak cakap di sana? Sedangkan kita nak ke syurga. Jadi lain kali kalau buat lirik untuk agama bagi betul-betul ke syurga. Jadi bila sebab saya faham ni lagu ni apa yang saya dengar kan. Aku nak kalau boleh dengan kau sampai ke akhirnya ke syurga. Cuma lirik tu pada chorus memang ada perkataan sampai di syurga nanti. So saya buat lirik tu takut berulang. Jadi Tak apa. Tak apa. Berulang tak apa. Kita bila orang nak dengar, orang nak cepat faham. Macam saya pernah buat lirik untuk beberapa lagu kan. Apakah yang dikejar? Saya dah lupa lagu Mawi. Kita singgah di dunia yang dikejar di Cuba nyanyi. Lepas tu kita singgah di dunia yang sementara penuh tipu daya, yang kekal di sana. Lepas tu yang kekal syurga. Benda betul. Tapi kalau sebab ni anugerah nasyid. Jadi kita kena pakai benda-benda yang bersangkut paut agama. Kena sangkut paut sebab ada nilai-nilai nasihat. InsyaAllah. Memuji dan sebagainya. Cantik. Saya rasa padu. Betul. Minta maaf saya menjelah padu sebab kita Perdana Menteri sudah ni. Perdana Menteri Tak, FM saya panggil. Awak dah panggil. Tak ada, awak dah panggil kita datang. Kita nak Gomez kita lah. Okey. FM. Itu FM, dia Perdana. Kita AM bang pagi lagi. Okey, kita terus saja bersama dengan ketua juri kita. Itu saja Abang Lokman punya pandangan. Terima kasih bang. Maknanya kami dua suka. Tapi melodi memang catchy lah, sedap lah. Okey, tak apa. Sebab saya sebenarnya dalam program ni saya juga mengambil peranan sebagai penerbit. Okey, kenapa saya menyahut seruan bila Aswan tanya. Saya ringkas sikit. Kerana kita dah selalu saya ngadip dengan brother Lokman ni, kita menjuri-juri, kita tidak menggiring atau mendokong dulu. Maksudnya kita tidak buat effort tu. Jadi dalam program ini saya mengambil effort untuk memberi mereka cara untuk macam mana dia nak mengangkat lagu dia dalam perspektif minimalis dulu. Okey, lepas tu kita judge dia punya the roh and dia punya spirit of the song yang dia faham. Sebab tu Adib dapat surface. Kenapa Adib surface? Sebab saya bukan nak bagi excuse, tapi prep diorang memang last minute. Tapi itu bukan excuse. Maksudnya diorang hanya ada about 20 minutes to prepare the song. Tetapi yang paling penting Halim, yang paling penting apa pun berlaku is communication, your eye communication with the musician. Itu penting. Apa communication mata bukan gaya. Bukan. Mata kau boleh duduk saja. Tapi musician akan faham dan kau engage dengan diorang. Engagement itulah penting dan kau akan dapat dynamics percuma melalui engagement dengan musician. Sebab itu daripada dulu apabila ada orang perform dengan musician, kena ada hubungan hati dengan musician. Supaya musician ni bukan kau treat sebagai sessionist, tapi treat sebagai rakan ketika kau atas pentas.
baru kita akan dapat storytelling tu. Sebab musician akan membantu storytelling tu. Yang Adib tak dapat, yang kita dapat ialah the storytell. The storytell. We get a song. Sama juga kita dengan YouTube, dengan copy album, we get the song. Tapi we get a different depth of the song. Dynamic yang berbeza yang ini. Which is good. Okay, bagus. Kita dapat ada rasa space kat situ. Cuma yang mungkin kurang hari ini ialah the storytelling factor. Itu je, we work on it. InsyaAllah, okay, dah 20 minit, brother. Itulah kehebatan bagus, Road to Final Anugerah IKIM FM 2025 ini. Nampaknya makin rancak. Bukan apa, kita sebenarnya jangan lupa kita bukan sekadar cari siapa paling harmoni. Sebab kata producer Farihan Al-Fatah selalu ingat kita, biar berangan nak jadi finalis, Halim. Tetapi lebih indah kalau Allah beri kabul, diterima di bumi dan langit. Itu anugerah yang sebenar, lebih besar daripada anugerah ini sendiri. Jadi kita tutup dulu episod pertama. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jadi kalau ada anda semua nak tahu apa lagu lagi dan apa komen-komen yang membina untuk menaikkan industri nasyid kita, jadi teruskan saja sehingga ke episod ke-20. Jadi kita jumpa lagi dalam Road to Final Anugerah IKIM FM 2025. Sayang kaulah permata hati, penghiburku di kala sepi. Di sampingmu aku merasa senang, dengan senyum tawa sendamu. Cintaku tak bergalang ganti, kasih padamu sampai mati. Bawa bersama sehingga ke syurga nanti. Ya Allah Habibi, oh.